Jom teman saya makan kek butter. Dah 15 minit dah. Dekat pinggir dah. Oh, wow. Ada plastik wrap. Buka sama dia plastik wrap. Dia pakai lah pula. Sang pisau bismillahirrahmanirrahim. Kedap kecil lah. Moist. Sekejap deh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Walaupun moist sikit tapi sedap. Butter dia premium. Dia guna butter couple tu. Dia ada orang tak boleh guna butter couple. Nanti saya letak, saya beli sini dah. Kat sini. Sedap ya. Butter dia premium. Tak manis sangat. Sedap. Just nice. Dia still manis. Kalau orang yang peminat kek, dia rasa just nice je. Kalau orang yang tak jenis, tak makan kek, memang manis lah. Waktu tu boleh lari lah. Sedap. Kesal nak lagi. Sedap. Boleh repeat. Harga pun 30 ke atas. Okey lah. Tarif pun boleh lah, just nice lah. Saya memang suka kek butter. Nak cuba? Sedap. Try sikit lah. Adik nak cuba? Okay, sedap ke? Kek butter. Okey lah. Ni last kek saya. Orang lain tu boleh nak pakat bagi mak mentua saya makan, ayah mentua. Sedap. Semua saja balik mana ni nak cuba. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.